Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ni kita test drive pandu uji sebuah sport car Jepun yang harga murah. Ini adalah Subaru BRZ tahun 2021. Dengan generasi baru ni menggunakan enjin 2.4 menghasilkan lebih kurang 140 horsepower dan juga 255 Nm torque. Enjin NA. Ini sebuah kira performance jugalah untuk NA. Dia boleh menghasilkan lebih kurang setiap 100 horsepower untuk setiap 1000 cc. So enjin dengan body yang baru 1 tan, lebih sikit je, kereta ni cukup performance sebenarnya, cukup berkuasa. Okay, dengan digabungkan dengan gearbox 6 kelajuan manual transmisi, memang cukup mengasyikkan dan membuat abang dengan akak akan rasa teruja bila memandu. Even orang luar melihat pun sebuah kereta yang ikon dengan rupa paras yang unik, menjanjikan kereta ni tidak akan lapuk di telan zaman kalau masa dia pun dah berubah. Harga baru kereta ni dulu dibawa masuk ke pasaran Malaysia dekat-dekat dengan 250,000. Tapi kita nak jual dengan mileage serendah 15,000 km, 14,800, hanya bermula RM 155,000 sahaja. So, kalau yang betul-betul berminat, memang boleh beli kereta ni. Harga pun tak mahal, bulan-bulan pun bawah 2,000. Cukup mengujakan untuk abang akak kita yang nak rasakan feel sport car dengan maintenance yang rendah, tak pening kepala. Ini optional yang ada. Blind spot monitoring dah ada, and then dia punya safety dia, airbag semua dah lengkap. So ini sebuah sport car 2+2 yang cukup unik. Enjin dia pun, RPM dia, talaan dia pada low end torque pun cukup berkuasa, walaupun kita gunakan gear tinggi. Sebab kereta ni dia dihasilkan untuk prestasi. So kalau betul-betul berminat, abang dengan akak boleh datang ke showroom kita orang. Nak masuk loan dulu pun tak ada masalah. Kita sentiasa mengalu-alukan. Untuk masuk gear reverse, kita kena tarik sikit button dia, slot bawah dia, baru boleh masuk gear reverse. Dia punya function dia lebih kurang macam Suzuki dan juga Toyota lah. Toyota punya sistem untuk sport car. So kereta ni dikolaborasi antara Subaru dan juga Toyota. Di mana Subaru tidak mempunyai kemahiran untuk mencipta enjin berkuasa. Dia lebih more fokus untuk aerodynamic dan juga stability kereta. Jadi Toyota dengan bantuan D4S sistem dia boleh menghasilkan injektor yang berkuasa dan juga power yang cukup menakjubkan untuk sebuah sport car, walaupun dengan sedikit tuning sahaja. Okay. Untuk chassis dia, yang ni dah ditala. Dia lebih rigid daripada generation yang lama. Jadinya kalau abang dengan akak nak cari sport car yang dah ada generasi terkini punya tuning, boleh ambil kereta ni. So harga memang dah cukup murah. Apa-apa boleh roger saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabi, cari Recon, cari Nabi. Pastikan grade original, mileage original dan duty dibayar penuh. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
Kereta cantik ke? Cantik. Okay. Macam Porsche. Gila cantik. Cantik. Lagi hitam tu. Dia Tapi tahan tengok. dia tak kata sama bos. Ini kereta dia tak lebar. Dia lebar tapi tak berapa panjang. Tapi nampak gambar macam panjang sangat depan ni. Tak, dia kecil. I pernah tengok mula-mula I tengok dekat Melaka. Itu ada satu owner Melayu pakai. Gila cantik. Sampai tahan lah tengok gila.